pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kerajaan lah kerana terus mengekalkan harga RM26 tu lah untuk 10 kilo. Jadi saya mohon lah daripada kerajaan untuk kita memastikan stok-stok beras tempatan sentiasa ada untuk penggunaan rakyat dan memastikan makanan ruji rakyat kita sentiasa terjamin. 10 kilo RM26 dan ia amat berguna dan berbaloi kepada kami lah yang guna untuk yang cari rumah apa semualah. Kerajaan pun beri komitmen dalam 6 bulan ni 150 juta untuk mengekalkan dan beras ni untuk ada di pasaran, dan saya berharap penguasaan untuk beras ni kekal ada dan banyakkan penguasaan untuk pengilang-pengilang untuk mengeluarkan beras pada tempatan, terutamanya beras tempatan lah. Jangan kita keluarkan beras import terlalu banyak. Saya harapkan beras tempatan ni kekal ada dan untuk rakyat Malaysia lah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan mengekalkan harga beras RM26 10 kilo ni. Saya sebagai suri rumah mengharapkan harga ni kekal berpanjangan lah, supaya senang kami untuk beli makanan-makanan ruji ni.